Azim, Syira Ayub. Ya, betul. Kita ada lagi apa ni? Kakak bowling Saidatul Afifah. Kita ada Ika Nabila. Yes. Okay, Haziq Zahid, Rosbi, serve, semua receiving, ada. court or different? Zahid, AF. So kepada semua yang minat untuk Okay, datang serve, dan who juga gonna korang be pun your juga first boleh server? shopping dekat sini. Banyak juga makanan-makanan Okay. yang best. Okey, nampaknya kita ada satu ni. Kirim Zahid, salam okay, Coach Zahid, first server. Amazon So, you daripada receive Nur court Hidayah. Okey, Jadi Coach Emerson Imer Coach kata sini, waalaikumsalam. siapa Waalaikumsalam. Okay. Betul. Kita jawabkan dululah. Jawabkan Kemudian dulu. nanti dia akan Okey, baca. boleh Remy ceritakan apa format perlawanan kita ataupun pertandingan untuk kali ni? Format perlawanan untuk kali ni bang, untuk Celebrity Showdown ni Celebrity. kita menggunakan mix double. So ada satu player perempuan dan juga satu player lelaki. Okey, tak boleh laki-laki perempuan. Tak boleh lelaki-laki, tak boleh perempuan-perempuan. So mostly adalah Fal Zainal. Receiver ready? Nama hilang. Time in 0-0. Okey, game sedang pun berlangsung. Okey, itu dia. Zahrin Aisyah. Zarin dan juga Aisyah. Oh, Point. terkuat di situ. Okey, jom. Zaim 1-0. melakukan servis. Return yang cantik. Oh, melambung di situ. Oh, satu korekan bola yang sangat menarik di situ. Korekkan bola. Korekkan bola. Korekkan Korekkan bola. bola. Korekkan. Satu korekan yang bagus, menarik. Bang. bahasa Melayu awak betul, bagus. Bang, betul bang. Oh. Korekkan bola bang. 2-0. Okey, itu dia. Cantik. Itu dia Zaim. Tanpa belas kasihan, tidak mengira warna kulit. Terus saja belasah di situ. Alhamdulillah, permainannya cantik sekali malam. Sangat Pagi ni, cantik pagi bang, ni, sangat ya. cantik. Okey, Kalau itu dia. kita ada live kat sini pun kita tengok sangat meriah suasana kat Ya, sini. itu dia. bang. Oh, returnnya bagus. Oh, Efira dapat tak main lagi, tak berpeluh. Efira duduk aje lah, Efira. Okey. Satu korekan lagi bang, satu korekan lagi bang. Korekan nampak. yang sangat menarik. Korekan di situ, bang. korekan. bang. Bagus, Satu bagus. korekan yang menarik. bang. Oh, ini Taufik, pelakon juga. Taufik. Taufik. Pelakon juga, pelakon juga. Tak sampai. 4-0. 4-0, 4-0. Oh, satu returnnya bagus. Tapi saya masih lagi tertanya bila Afira nak pukul bola. Elvira boleh komen sikit ke Elvira? Ya, akhirnya Wah, Afira. Akhirnya Afira. Okey, itu dia L. Oh, Cantik. returnnya bagus, paras net. Oh, bola keluar di situ. Terlalu kuat. Adakah faktor pedal juga mempunyai peranan penting dalam kita punya return? Tak bang, dia lebih kepada nafsu pula Nafsu, bang. Dia lebih kepada niat bang. Niat. Maksudnya Niat. nawa itu. Nawa itu bila kita main tu macam mana position kita nak bagi tu bang. Baik. Keenakan bola untuk kita Keenakan lontarkan bola tu. kena kontrol ya. Ya bang, betul. Oh, nampaknya Afira juga penuh dengan nafsu serakah di situ. Kan, sebab main pickleball ni orang kata yang penat tu nak kontrol diri kita tu. Betul bang. Nafsu yang untuk kita nafsu lawan yang tu. memberontak. Kegeraman tu bang. Okey, akhirnya Taufik membuat serve yang pertama. 2-5 2-5. Oh, Zahir mengambil. Cantik sekali. Oh, return. Oh, sayang begitu kali sayang. Berat agaknya ya, bola tu, seumpama lautan sepi bergelora, perahu timbul tenggelam. Timbul tenggelam. 6-2. 6-2. Oh, bagus. Wah, rally cantik. Oh, Zain bersahaja di situ. Satu tekan manja di situ. Itu. Nampaknya permainan seakan-akan seimbang ketika ini. Seimbang, bang. Seimbang ketika. Oh, Point. Satu poin yang cantik bang. Pukulan di tengah-tengah bang daripada Elvira. 3. Sangat cantik. Time out. oh, time out. Oh, time out diminta. Oh, nampaknya ref pun nak sambung main. Oh, bukan ref masuk bukan ref masuk. Tukar, bang. Tukar. Oh, maafkan saya. Poin yang kita main hari ini adalah 15 poin bang. 15, 8 poin kita tukar. 8 tukar ref. 8 Okey. tukar. Tukar side bang. Tukar side. Bukan tukar ref, bang. Okey. Time in 8-3. Itu dia. Oh, satu Oh, korekan nampaknya lagi. Afira di depan, Zain di belakang Oh, nampaknya perempuan. Nampak? Nampaknya. Ternyata tidak benar perempuan sentiasa betul. Betul. Okey, itu dia Taufik dan juga pasangannya. Tia Venisa. Tia Venisa ni tak silap saya bang, seorang orang yang berpengaruh juga di social media. Oh, influencer Influencer. Okey.
Kepada anda semua yang masih ada masa atau tak tahu nak ke mana, boleh datang ke Thomas di USJ ini. Yes. Yang mana masuk adalah percuma. Ada Betul. juga gerai-gerai yang menjual makanan, pedal dan macam-macam. Jadi kalau nak berkelah, tak ada pantai, datanglah kat sini. Betul. Yes. So kepada 9-4. abang kakak, keluarga Ya. dan juga peminat-peminat dia. artis kesayangan anda, boleh saja hadirkan diri di Thomas Pickleball Club Cantik, setting yang USJ cantik. Subang Oh, Jaya. Zain cuba melop di situ, lob. masuk. Satu Ada korekan faktor saya ada. berlaku. Oh, tidak, abang. korekan tidak Tidak, menjadi di situ. Korek. Oh. Korek dan masuk. Korek dan masuk. Korek dan masuk. 10-4. 10-4. 10-4. Zaim dan Alfira mendahului. Adakah mereka berjaya menamatkan permainan? Oh, bersahaja di situ. Bersahaja Taufik di situ. Seperti berjalan di pavilion waktu petang. Oh. Sambil bershopping-shopping ya Sampai Taufik. bershopping-shopping. Ya, itu dia. Oh, sengit-sengit. Apa yang sedang dibincangkan? 11-4. Mereka sedang merancang strategi. Okey. Oh, serve yang bagus. Okey, Alfira. Control. Alfira lagi. Alfira lagi. Elvira lagi. Zaim. Oh. Alfira lagi. Alfira lagi. Satu korekan. Korekan. Berjaya. Yes. Korekan itu tidak Itu berjaya. yang bang. saya maksudkan, part-part siku lipat. Korek. Tak dapat. Apa cerita? Itu dia Taufik membuat serve yang bagus. Oh, cantik di situ. Tengah. Oh, okey, lob. Alfira adakah berjaya? Oi, melawan dia. Melawan dia. Melawan lagi. Oh, nampaknya patut menjawab lagi. Tidak habis lagi tuan-tuan dan puan-puan. Menjawab lagi. Adakah ini rally yang akan membawa ke 100 pukulan? Selepas pukulan ke-84 abang. Jarang berlaku di Malaysia ya. Jarang berlaku di Malaysia. Sangat jarang berlaku di Malaysia. Jarang berlaku. Ini semua adalah level international Level abang. internasional. Betul. Itu dia Zaim. Okey, membalas Satu return baik. dengan penuh tata tertibnya. Oh, itu dia. Satu Okey. ketukan lagi daripada Elvira. Taufik cuba melayan jiwa Elvira. Oh, dia bagi ke Elvira lagi. Elvira lagi. Oh, Alfira lagi. Oh, Zaim Zaim cuba semula. masuk campur. Oh, itu Korekan dia. yang cuba Korekan. dilakukan oleh Taufik tidak berjaya. Oh, nampaknya di tengah itu kosong. Dia pandai. Pandai. Dah cerdik sekarang dia. Okey, itu dia. Zaim. Mata 12-6. sekarang adalah 12-6. Hold on, time out. 12-6. Oh, hold on. Referee time out. Referee time out lah. Bukan referee ke? Referee time out. Eli. Apa cerita referee ni? Takkan referee dah ke? Oh, bukan. Mesej masuk. Time in. Mesej masuk. Mesej masuk. Mesej. Wife tanya ada di mana tu? Bagi dia Abang jawab tengah dulu. buat kerja ni. Bagi dia jawab dulu. Oh, setting yang bagus. Oh, Alfira. Oh lah, sayang 1000 kali sayang. Oh. Taufik cuba bermain di situ. Ya. Yeah. Bermain dengan Zaim. Oh, okey. Alfira. Wow! Oh. Sayang 1000 kali sayang. Sepatutnya Return net tu daripada lebih Tiba. rendah lagi. Net tu lebih rendah lagi. Betul. Rendah lagi. Bukan salah dia. Bukan tetapi salah. salah net. abang. Salah net. Kalau semalam dia main lepas tu. 13-6. Tapi net pingpong abang yang dia main semalam. Oh, Net silap. pingpong. Maafkan saya. Okey, Alfira. Sangat puas di situ Elvira. Sangat Time out. gejoloh di situ. 13-6. Lagi 2 mata untuk Lagi ditamatkan. 2 mata Tetapi untuk ditamatkan. Taufik dan 7-13. Tia Vanessa mengejar daripada belakang. Okey. Oi, masuk. Oh, masuk. Oh. Time out. Ha? Tak mengejar daripada belakang. Dia pergi belakang lagi. Dia pusing balik. Dia pusing balik. Okey. Berapa sekarang? 14-7. 14. Oh, matahari. Match point. Okey, adakah ini menentu kejayaan mereka dengan hala tuju yang cermelang gemilang? Datang bilang itu dia kemenangan berpihak kepada Zaim dan Alfira. 15-7. Satu Seperti yang tepukan dijangka. sangat gemuruh Seperti yang dijangka. untuk pasangan Elvira dan Yes. juga Zaim. Jadi satu Tahniah persoalan kita ucapkan. Raimi, satu Ya. persoalan. Boleh tu abang. Jadi kita komentator ni invoice kita macam mana nak bagi ke siapa? Saya rasa diorang bajet dah habis abang. Wah, Betul bang. patut dia suruh kita buat. Ya betul. Dia ingat kita ni apa? Banyak kerja lagi kita nak Banyak buat. kita nak main lagi. Betul. Dia orang
Okey. Untuk game seterusnya di court 2C.